Geng, dalam video kali ni saya nak kongsi dekat korang aplikasi buat duit yang terbaru. Untuk minimum withdraw yang korang boleh claim, paling sikit dia ada 30 sen, lepas tu ada 50 sen, lepas tu korang boleh claim RM2 dengan RM5. Kalau 2 dengan 5 ni korang boleh tebus tanpa perlu invite orang. So aplikasi ni lebih kurang sama macam aplikasi Easy Earn. Kalau korang yang nak cuba, boleh klik link dekat bawah video ni guys. Ok geng, lepas korang dah download, korang klik dekat garis 3 sebelah kanan atas ni. Lepas tu korang tekan dekat bahagian sign in Google. Korang kena daftar dulu akaun korang menggunakan Google. Kemudian dekat bahagian situ dia ada referral code. Korang boleh masukkan juga kod referral yang ada dekat bawah video ni. Tapi benda tu tak wajib lah. Kalau korang nak masukkan boleh, tak nak masukkan pun boleh, tak ada masalah. So cara nak guna aplikasi ni lebih kurang sama je macam aplikasi Easy Earn, yang mana korang kena install aplikasi yang diorang dah sediakan dekat depan ni, and korang kena buat task. So setiap aplikasi dia punya task tu tak sama tau. Ada aplikasi yang korang kena cuba beberapa minit, dan ada aplikasi yang korang kena main lebih kurang 60 saat ataupun disuruh register. Tapi kebanyakan aplikasi yang dekat depan ni korang kena cuba beberapa minit untuk korang dapatkan point. So kita ambil salah satu contoh aplikasi yang saya tak pernah install lagi. Lepas tu korang klik dekat belah bawah ni, klik dekat bahagian start offer, nanti dia akan bawa masuk dekat dalam Google Play Store korang, and korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone. Lepas korang dah install, korang buka aplikasi tu, korang akan dapat 50 coin. Lepas tu korang kena main game dekat dalam aplikasi tu, ataupun korang kena cuba aplikasi tu beberapa minit untuk dapatkan lagi coin. Dan satu aplikasi total dia korang akan dapat 2,850 coin. So setiap apps dia punya point tu tak sama. Ada yang 4,000, ada yang 3,000, ada yang 5,000. So itu sahaja dia punya task yang korang kena buat. Dan satu lagi, korang boleh klik dekat bahagian sini. Ok, kalau yang ini korang kena bagi rating dekat dalam aplikasi ni guys. Nantilah waktu korang dah berjaya withdraw korang punya duit, baru korang bagi rate dekat dalam aplikasi ni. Klik je dekat sini guys. Nanti korang akan dapat 300 coin. So itu sahaja dia punya task yang korang kena buat. Dan nanti kan waktu korang dah buat dia punya task tu, kalau korang dah withdraw korang punya duit, korang boleh delete aplikasi yang korang dah install tu guys. So dekat bahagian redeem ni dia ada tunjuk berapa reward yang kita boleh claim. So cara nak withdraw duit pula, ataupun korang nak redeem korang punya TNG, korang klik dekat bahagian redeem tengah ni. Lepas tu korang try dulu claim 30 sen. Tapi korang kena download dua aplikasi untuk korang try. Nanti korang kena masukkan nama korang dan juga nombor telefon yang berdaftar dengan TNG korang. Dan waktu pembayaran macam biasa dalam tempoh 24 ke 48 jam. Paling cepat kurang daripada 24 jam. Contohnya kalau korang claim malam ni, mungkin esok korang dapat dah korang punya duit. Aplikasi ni senang je kalau korang nak claim sikit. Cuma kalau korang nak claim RM2 dengan RM5 ni, mungkin makan masa sikit lah, sebab dia punya point tu agak banyak guys. Kalau 50 sen, korang kena invite 2 orang. So saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni, sebab dia punya task tu tak terlalu banyak yang korang kena buat. Dan kalau korang yang nak cuba aplikasi yang lebih kurang sama lagi macam aplikasi yang ini, saya ada senarai aplikasi dia kat sini. So aplikasi yang sama lebih kurang macam aplikasi yang tadi tu, contoh dia macam aplikasi Easy Earn, aplikasi Earn Now, aplikasi Price Go, lagi aplikasi Reward Pro, dan juga aplikasi Reward Quest. Contoh macam aplikasi Easy Earn ni pun dia sama je macam aplikasi yang kita kongsi dekat korang tadi. Korang kena install apps dan korang kena buat task. Tak silap saya ada 5 jenis aplikasi yang sama macam tu guys. So kalau korang nak cuba ke semua apps ni, nanti saya letak link dia dekat bawah video ni geng. Ataupun kalau korang yang nak cuba aplikasi buat duit yang lain, korang boleh dapatkan senarai apps dekat saya guys. Kita ada banyak lagi aplikasi buat duit yang senang untuk korang guna, yang korang boleh main tanpa perlu invite orang, dan korang boleh claim banyak kali geng. Okay, contoh kalau macam aplikasi yang tadi tu guys, kalau korang nak claim 50 sen, 50 sen lah dah. Kalau korang nak claim 30 sen, dia kena ada 4,000 coin je. Maksudnya korang kena buat 2 task yang harga 3,000 coin. So kalau korang dapat buat 2 task, korang dah ada 6,000 coin. Jadi dah boleh claim 30 sen. Contoh kalau korang nak claim 30 sen, korang kena buat 2 task dan korang kena ada 4,000 coin. Jadi korang boleh download aplikasi yang harga dia, bukan harga lah, tapi aplikasi yang jumlah point dia banyak yang korang boleh dapat. Contoh macam aplikasi yang ini, korang boleh dapat 5,000, dan aplikasi bawah ni korang boleh dapat 4,000. So korang dah ada 10,000 coin. Jadi korang boleh claim 2 kali guys. Tapi sehari tak silap saya boleh claim sekali je kot, kalau yang untuk 30 sen lah. Kalau korang nak claim lagi, korang boleh claim keesokan harinya pula geng. So dalam masa beberapa minit pun korang dah boleh claim saya rasa korang punya duit. Tak perlu nak kumpul banyak-banyak baru nak claim. Cukup je point, boleh terus claim guys. Ok, saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau korang yang nak dapatkan tip cara-cara buat duit, tip cara invite, cara jawab soalan, boleh dapatkan dekat saya guys. Dan satu lagi, kalau korang yang belum lagi masuk dekat dalam grup WhatsApp saya, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Nanti korang boleh pilih je mana-mana grup yang korang nak join.
Saya ada buat 4 grup yang korang boleh masuk, tapi kalau grup 1, 2, 3 dah penuh, korang boleh masuk grup yang keempat. Tapi rasanya grup 1 tak penuh lagi kot. So korang boleh penuhkanlah dulu mana grup yang korang nak join kan. Ataupun kalau korang nak masuk semua grup pun boleh juga, tak ada masalah guys. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil.